Jadi pertama sekali saya kenalkan diri saya, nama saya Hafiz Arif. Saya adalah merupakan ejen singkat Tun Wow juga dan saya dah buat bisnes ni lebih kurang tambah tolak dah 10 bulan lah. Mana ada 10 bulan, saya dah 10 tahun dah dalam bisnes ni. Bulan 11 cukuplah hari jadi saya yang ke 10 tahun dalam bisnes ni dan Alhamdulillah bermula tahun pertama lagi saya buat bisnes ni, saya dah full time. Saya dah buat bisnes ni secara full time dan sampai sekarang lah saya full time dalam bisnes ni. Maybe tahun yang ke-11 saya akan bersara kot daripada aktif dalam bisnes ni. Saya pun nak menikmati income passive juga dalam bisnes ni. Penat lah saya kerja je kan. Dah 10 tahun dah saya kerja dan Alhamdulillah daripada income saya tu sekecil-kecil. Saya ingat lagi bulan pertama saya dapat RM53.30. Bulan kedua RM183. Bulan ketiga RM300. Bulan keempat RM800. Masuk bulan kelima baru saya start rasa 4 angka, 1000 lebih. Dalam masa setahun, komisen saya cecah RM8,000 sebulan. Dan masuk tahun kedua, dia dah jadi RM32,000 sebulan. Masuk tahun ke-6 bulan Julai, itulah kali pertama saya rasa komisen masuk RM100,000 sebulan. Pada bulan Disember, bulan tahun 2020, masa tu saya dapat RM122,000 sebulan. Itu pendapatan saya yang paling tinggi. Paling tinggi. Okey, dan sekarang income saya berlegar lebih kurang dalam 80 ke 90 ribu sebulan lah. Itu komisen saya. Tak adalah banyak sangat tapi boleh lah untuk saya nak sara diri saya. Lepas lah untuk saya tak kerja, isteri saya tak kerja, anak-anak saya, ibu bapa mertua saya, adik-beradik saya, semuanya saya sara dengan menggunakan pendapatan dalam bisnes ni lah. Dan kalau tuan-tuan tanya, boleh ke tuan-tuan buat bisnes ni secara serius? Jadikan bisnes ni sebagai punca pendapatan utama. Jadikan bisnes ni sebagai full-time business, full-time income. Boleh. Tak ada masalah. Saya dah buktikan sejak tahun 2014 lagi. Sekarang dah 2024, tuan-tuan. Okey. Kalau tuan-tuan nak tahu lebih detail lagi tentang diri saya, tuan-tuan boleh pergi je dekat YouTube HA Fala Resources. Banyak saya cerita dekat situ. Tuan-tuan boleh scroll video saya sejak daripada tahun 2015 lagi saya dah buat video dan saya dah banyak hasilkan video-video dan saya banyak juga interview orang, saya kongsikan video untuk membantu rakan-rakan semua yang baru memulakan perniagaan ini supaya boleh pandai, boleh dapat hasil. Tuan-tuan, saya buat semua benda ni ikhlas, saya tak minta dibayar. Bahkan tuan-tuan join sesi live saya ni pun, saya tak minta dibayar. Saya hanya nak tuan-tuan gunakan apa ilmu, apa info, bahan yang saya bagi supaya tuan-tuan boleh kayuh dalam bisnes ni. Itulah. Okey. Saya tak target pun tuan-tuan boleh dapat satu pendapatan tu outstanding. Kalau boleh tu, Alhamdulillah. Benda tu tak mustahil. Tapi at least tuan-tuan, ada 60 orang dalam ni, at least tuan-tuan semua boleh dapat pendapatan, income dalam Tun Wow ni menyamai tuan-tuan punya gaji. Menyamai tuan-tuan punya pendapatan hakiki. Saya dah cukup gembira tuan-tuan. Sebab dulu saya bekerja gaji saya 1,700 sahaja. Itulah gaji saya dulu masa saya kerja 10 tahun yang lepas. Hari ini tuan-tuan, pendapatan dia boleh bagi saya, boleh dikatakan 100 kali ganda. 80, 90 kali ganda pendapatan tersebut. Dan total pendapatan saya rasa Tun Wow dah bayar lebih 6 juta tuan-tuan. Tun Wow dah bayar. Bayang kalau saya kerja lagi hari ini 1,700, kenaikan gaji saya RM100 setahun. Kalau 10 tahun maksudnya gaji saya naik 1,000. Maksudnya hari ini saya gaji saya 2,700 kot. Tapi disebabkan saya ambil keputusan untuk saya buat bisnes ni, bisnes yang orang pandang sebelah mata, okey, akhirnya bisnes ni betul-betul mengubah hidup saya dan juga ahli keluarga saya. So, saya nasihatkan tuan-tuan, tuan-tuan dah berada di platform yang betul, tuan-tuan dah berada di bisnes yang tepat tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita nak tambah pendapatan, kita nak buat income, bisnes yang kita kena cari adalah bisnes yang beri kita income pasif tuan-tuan. Income pasif ni maksudnya income ni berterusan. Kita buat sekali, lepas tu kita dah tak buat pun, income tetap masuk tiap-tiap bulan. Inilah income pasif. Kalau kita cari satu perniagaan tuan-tuan, satu bisnes yang mana kita boleh dapat income banyak, waimah kita dapat income banyak sekalipun. Tapi kalau kita kena kerja, baru kita dapat income banyak, tuan-tuan sebenarnya tak menyelesaikan masalah.
Sebab tuan-tuan bekerja, tuan-tuan tetap dapat income, gaji. Lepas tu tuan-tuan tambah kerja, tuan-tuan dapat tambah income. Hakikatnya, tuan-tuan bertambah terbeban. Daripada dulu sebelum ni satu kerja, hari ni tambah dua kerja. Dulu masa tuan-tuan kerja 8 jam, hari ni dah bertambah jadi 10-11 jam. Dia tak menyelesaikan masalah tuan-tuan. Okey, tuan-tuan kena buat satu bisnes yang mana makin lama jam tuan-tuan bekerja tu makin sedikit. Dulu 10 jam tuan-tuan kerja, sekarang dah 8 jam tapi income sama. Makin lama kerja tuan-tuan 4 jam satu hari tapi income sama. Itu baru dia akan menyelesaikan masalah tuan-tuan. Tapi kalau jam bekerja tuan-tuan makin lama makin banyak, gaji gitu juga, tuan-tuan tak selesaikan masalah. Sebab itu tuan-tuan kena buat bisnes tuan-tuan. Bisnes tuan-tuan adalah satu-satunya bisnes, modal yang kecil, tapi tuan-tuan boleh dapat income sama macam gaji tuan-tuan, tapi tuan-tuan tak payah bekerja. Cuma peringkat awal tuan-tuan kena bekerja dulu. Itulah dulu saya 6 tahun pertama saya kena bekerja, saya kerja kuat. Okey. Hari ini kalau saya berhenti, saya tak buat pun, saya tetap dapat income tuan-tuan. Sebab income saya dapat berdasarkan daripada top up. Orang akan terus guna handphone, dia akan top up tiap-tiap bulan tuan-tuan. Mustahil komisen 80,000, 80 lebih ribu sebulan saya dapat, dia jadi kosong. Takkan semua orang tak top up tuan-tuan. Sebab handphone satu keperluan. Mustahil, betul lah tuan-tuan. Mustahil. Jadi sebab tu tuan-tuan kena buat bisnes ni. Mulakan daripada sekarang. Tuan-tuan jangan nampak apa yang saya dapat ni besar. Dulu saya start dengan income RM53 tuan-tuan. Saya pernah rasa komisen RM1,000, saya pernah tak komisen RM500, saya pernah rasa komisen RM3,000. Jadi kalau saya boleh buat, tuan-tuan pun mesti boleh buat. Mesti boleh buat. Dulu saya jual SIM card sekeping RM100. Mana ada SIM card sekeping RM20 tuan-tuan? Tak ada. Dulu pendaftaran mana ada customer boleh register sendiri. Kita kena registerkan dia. Dulu lagi teruk tuan-tuan. Nak daftar orang kena isi borang. Okey, dulu tak ada online-online macam ni. Tak ada. Kena jumpa. Okey, susah. Kita sekarang ni plan RM50, 55 unlimited data dan sebagainya. 5G. Dulu RM50, tuan-tuan tahu berapa gig data? 15 gig data. Okey. So, tuan-tuan dah banyak kemudahan. Saya beritahu tuan-tuan, pada saya bisnes SIM card ni dah perfect. Daripada sudut plan data dah cukup baik. Memanglah dia tak bagi data sampai beribu gig, beratus-ratus gig. Tapi data dah cukup baik. 35 gig tuan-tuan boleh dapat berapa dah 55 gig. Kan? RM35 boleh dapat 55 gig. Sebenarnya dah cukup. Data high speed dah cukup. Selepas ni plan 35 dia akan upgrade lagi. Jadi 75 gig. Tak cukup lagi ya tuan-tuan? RM50 lepas ni dia akan jadi 140 gig. RM60 akan jadi 265 gig. Tak cukup lagi ke? Pada saya plan data tuan-tuan lepas ni akan jadi terlebih cukup. Dah cukup. Kita bukannya nak guna satu data tu sampai beribu gig. Cuba tuan-tuan tengok data usage tuan-tuan sebulan. Sampai 500, 800 gig ke sebulan tuan-tuan pakai? Tak. Tapi telco lain dia offer sampai banyak-banyak macam tu. Dia tahu orang tak guna. Berapa purata bulanan rakyat Malaysia guna data? Sebulan 22 ke 27 gig sebulan. 27, 28 gig sebulan. Purata, majoriti rakyat Malaysia. Memang ada orang guna banyak, tapi majoriti itulah data. Itu adalah fakta. Jadi, kalau Tuan Wah boleh tawarkan RM35, boleh dapat 55 gig, sebenarnya dah cukup. Majoriti rakyat Malaysia sebenarnya cukup. Jadi, plan data tak ada masalah. Internet 5G support. Data tak habis bawa ke depan. Sebenarnya itu saja punya kelebihan. Tuan Wah dah sebenarnya tawarkan unlimited. Okey, Tuan Wah ada bagi value yang lebih kepada orang yang mana telco lain tak bagi. Takaful tuan-tuan. Okey, PA takaful. Boleh cover 30-50 ribu. Takaful nyawa. Maksudnya semua orang yang guna sikat Tuan Wah, satu masa mesti waris dia akan terima hasil. Mesti waris dia akan terima manfaat takaful tu sendiri. Okey, kita semua kerja, naik transport, terdedah kepada kemalangan. Jadi cover. Okey. Tak dapat 30 ribu, 50 ribu, 4 ribu boleh dapat. Telco lain tak bagi tuan-tuan. Okeylah, tuan-tuan bagi tahu saya hanya tunggu mati baru dapat. Tapi Tuan Wah bagi satu lagi kelebihan, point. Okey, point. Tuan-tuan, setiap kali kita top up, company bagi kita point. Dan point tu kita boleh kumpul dan kita boleh tebus
Watson, T-Life, boleh tebus Grab Car, boleh tebus Grab Mart, Grab Food, boleh tebus Secret Recipe, Adidas, boleh tebus Yao Yao. Paling hebat adalah Touch e-wallet. Ini untuk orang semenanjung lah, kan? Kita selalu berbelanja pakai e-wallet, tuan-tuan. Isi duit dalam tu. Ini kita pakai point, tebus point tu, jadi duit, masuk dalam e-wallet, belanja. Tuan-tuan, mana ada telco bagi macam ni? Kalau telco lain, dia bagi point, point tu dia boleh tebus untuk merchandise dia je. Topi, baju. Kan? Okey? Itu kelebihan yang ada telco lain. Tapi Tuan Wow, dia boleh tebus ke mana-mana. Satu benda yang powerful. Lepas ni HQ akan kerap buat flash sale. Bagi handphone. Point 5,000 bersamaan dengan RM1.50. RM1, RM2 kan harga dia. Okey, flash sale lepas ni lebih kerap. Jadi ini adalah satu kekuatan, tuan-tuan. Kekuatan. Sebab kalau kita cakap pasal data, kalau orang tu dah selesa data, dia dah guna 30 gig, nak tawar 300 gig dia rasa tak ada function. Tapi bila kita offer satu value yang lebih, alang-alang kau bayar, kau dapat point, kau boleh tebus balik barang. Alang-alang kau bayar, kau dapat takar full free. Kan? Ini satu kelebihan. Dan kelebihan yang paling besar Tuan Wow bagi kita income, tuan-tuan. Alang-alang kau dah pakai, kau dah selesa, kau tukarkan family kau semua. Satu orang top up kita dapat 10% sampai 26%. Tuan-tuan, saya beritahu kepada tuan-tuan, ada 70 orang dalam ni. Kalau tuan-tuan nak buat bisnes telco, tuan-tuan nak dapat peratus komisen paling besar dekat dalam Malaysia ni, jawapan dia Tuan Wow, tuan-tuan. Tuan Wow. Tak ada mana-mana telco yang boleh offer komisen 26%. Paling tinggi saya pernah jumpa, telco berani offer sampai 16.5% sahaja. Tuan Wow extra 10%. Hampir 2 kali ganda Tuan Wow bayar. Okey, daripada semua competitors yang ada. Dan tuan-tuan bayangkan 26% tu, itu baru pangkat paling bawah, lembah kehinaan punya biz member. Kan? Telco lain, Tuan Wow, tuan-tuan, kalau tuan-tuan upgrade junior center, upgrade service center, upgrade branch center, commission tuan-tuan hampir 40% company bayar kalau tuan-tuan upgrade kepada branch center, rank paling tinggi. 40%, hampir 40% tuan-tuan dibayar commission. Mana ada telco sanggup bayar macam tu? Yang tuan-tuan pergi kerja data buat apa? Jadi tuan-tuan kena faham game Tuan Wow ni apa. Kalaulah plan marketing yang Tuan Wow buat tu tak bagus, value apa yang dia bagi tu tak bagus, tak berkesan untuk masa kini, tuan-tuan. Kalaulah tak bagus, tuan-tuan, takkanlah hari ini Tuan Wow dah bayar 600 juta pada ahli dia. Cuba tuan-tuan tanya telco lain, ada bayar tak 600 juta? Tuan-tuan, silap-silap 60 juta pun diorang belum bayar lagi ahli dia. Tak sampai lagi. Tuan Wah dah bayar 600 juta. Dah ada lebih 80 orang yang menerima komisen lebih 1 juta. Maknanya dah ada 80 orang berstatus jutawan. Bayang, tuan-tuan. Bayangkan. Jadi tuan-tuan dah berada pada platform yang betul. Cuma SIM card dah bagus. Paling rendah dah boleh dapat RM20. Paling tinggi bisnes ni pun RM130. Plan data dah cukup bagus. Cukup dah data. RM60, 265 gig. Tak cukup ke? Gila ke apa nak data berapa banyak? Kita dah punya plan data kita tu dah sesuai untuk majoriti rakyat Malaysia. Memanglah ada orang guna lebih, tapi dia minoriti. Yang kita sibuk dengan minoriti orang yang sikit, yang guna data banyak sedikit tu, kenapa pergi cari orang yang majoriti? Alright? Itu. Kita ada value yang tak ada pada telco lain. Takar full point, boleh buat duit, daftarkan family-family, daftar 10 orang, boleh guna handphone percuma. Mana ada bisnes bagi? Tuan-tuan, ini adalah satu perniagaan yang mana satu masa tuan-tuan tak payah buat kerja. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan perkenalkan sekali, kemudian orang tu nak top up, dia boleh top up di mana-mana. Ada telco, tuan-tuan, dia nak buat program serupa Tuan Wow, tapi kita terpaksa jual top up. Tapi Tuan Wow, kita tak payah jual top up. Dia boleh top up di mana-mana. Siapa yang kena bayar orang yang tolong jual top up kita tu? Company. Kita tak payah ambil tahu. Okey. Tuan-tuan, telco Tuan Wow adalah satu-satunya bisnes yang dia bayar tuan-tuan sampai mati. Selagi mana orang tu top up, selagi tu company akan terus bayar tanpa kurangkan sedikit pun peratus komisen, tuan-tuan. Bisnes lain tak ada, tuan-tuan. Kalau ada bisnes yang tawarkan income passive seperti macam Tuan Wow, diorang tak akan boleh bayar tuan-tuan nilai yang tinggi selama-lamanya.
Mungkin ada makin tahun peratus komisen dia makin rendah. Mungkin ada makin tahun bila mereka dah capai target, mereka akan ketatkan syarat untuk membuatkan tuan-tuan susah nak dapat income. Banyak pengalaman saya jumpa. Saya dah jumpa banyak jerum orang daripada bisnes lain, dia orang mengadu masalah yang sama. Tapi dalam Tun Luau, tuan-tuan, 10 tahun saya dah buat. Company dah 14 tahun dalam pasaran. Sejak daripada tahun 2010 sampai ke hari ni, peratus komisen kekal sama, tuan-tuan. Tak pernah berkurang. Tuan Luau janjikan dia akan bayar sampai mati. Walaupun tuan-tuan dah meninggal dunia, income tu dia tetap bayar waris, tuan-tuan. Bisnes lain, tuan-tuan dah meninggal dunia, memang silap lah income tu dia hangus. Takkan dia nak bayar lagi. Tapi Tuan Luau dia tetap bayar ahli keluarga, tuan-tuan. Tuan-tuan cari bisnes macam ni, takkan jumpa, tuan-tuan. Saya bukan nak meninggikan Tuan Luau, tuan-tuan. Tapi inilah hakikatnya. Cari, tuan-tuan, bisnes. Cuba tuan-tuan cari. Cuba tuan-tuan cari. Tuan-tuan takkan jumpa, tuan-tuan. Ada ke bisnes yang mana dia bayar, tuan-tuan, tak apalah, kau dah meninggal dunia, okey, customer kau, rangkaian kau masih lagi top up, income ni aku tak ambil, aku wariskan kepada family kau sampai bila-bila. Mana ada bisnes macam ni, tuan-tuan? Tak ada. Tuan Luau je. Okey. Bayaran komisen paling tinggi. Tuan-tuan tak payah hirau pun orang top up di mana-mana, tuan-tuan tetap dapat income. Tuan-tuan dah berada di platform yang betul. Tinggal tuan-tuan buat je. Sebab tu saya banyak kali saya nasihat kepada semua orang. Engkau nak dapat income banyak, kau kena daftar ramai orang. Macam mana saya boleh dapat sampai puluhan ribu, 80, 90 ribu, 100 ribu sebulan? Saya ada 500 orang ahli yang aktif, direct saya dekat tier 1. Kenapa tak ada orang boleh dapat income macam saya? Sebab tak ada satu orang pun yang dia punya level 1, tier 1, dia 500 orang yang aktif. Cuba, cuba, cuba korang dapat. Mesti boleh dapat income macam saya. Soalnya tak ada. Okey, siapa ada? Cuba komen. Saya nak tahu siapa yang ada 500 orang yang aktif direct tier 1 dia. Cuba tulis. Kalau siapa memang betul ada, insya-Allah dia memang boleh dapat. Memang boleh dapat. Tuan-tuan, saya tunjuk download dashboard saya. Tengok tuan-tuan. Okey, nampak tier 1 saya. Level 1, nampak saya tunjuk. Level 1 top up, nampak 492. Lampu dia tak berapa terang. Nampak tak tuan? Sekejap, saya tunjuk Okey, nampak. 492 aktif. Tier 1 saya. 492, nampak? Okey. Kalau tuan-tuan boleh dapat 492 tu, memang income tuan-tuan jadi macam saya. Cuma masalahnya, tak ada orang yang boleh buat macam tu. Tak ada orang yang boleh bertahan macam tu. Tuan-tuan nak tahu macam mana saya boleh dapat 492 orang? Saya nak dapatkan 492 orang yang aktif, saya kena korbankan 3,000 orang. 3,000 orang expired. Nampak? 3,317 orang yang mati. Okey? Nampak? Yang mati. 3,300, nampak tak? 17 orang. Saya nak dapat 500 orang yang aktif, saya kena korbankan 3,000 orang. Jadi maksud saya dekat sini apa, tuan-tuan? Expiry pasti ada. Confirm. Mesti ada. Jadi kerja tuan-tuan, tuan-tuan terus buat. Orang yang mati tu confirm ada. Tapi akan ada orang yang hidup. Hukum dia 20% mesti hidup. Jadi tuan-tuan daftar ramai. Tuan-tuan nak daftar 3,000, nak ada 500 yang aktif, tuan-tuan tak boleh buat sebulan 2. Setahun 2 pun tak boleh. Saya nak dapat benda ni, tuan-tuan, saya kena tunggu 6 tahun. Saya tak daftar sampai beribu orang sebulan, saya daftar 15 orang, 20 orang sebulan. 10, kadang-kadang 15. Bulan ni pun 15 belum capai. Tapi saya konsisten tiap-tiap bulan. Inilah masalah ramai orang. Dia tak boleh konsisten. Bila dia tak boleh konsisten, habis. Bukan tak ada orang yang boleh dapat apa yang saya dapat. Tapi dia tak boleh sabar, dia tak boleh dapat 500 tu. Cuba tuan-tuan boleh dapat. Especially orang yang umur masih muda, 20-an, 30-an, 40-an. Saya assume masih muda lah. Kan? Anggaplah hidup kita ni 60 tahun. Kalau umur kita 30-40 tahun, maksudnya kita ada lagi 20 tahun. Untuk kita nak capai ke umur 60 tahun. Jadi apa salahnya kita habiskan masa 5 tahun untuk kita pulun bisnes ni je. Selepas kita dah habis 5 tahun tu, kita ada masa lagi 15 tahun untuk kita menjelang umur 60 tu. Kita boleh duduk rumah. Ini tuan-tuan buat sekejap tak jadi, lepas tu sambung kerja macam biasa. Kalau tuan-tuan kerja, dah sampai umur 60, tuan-tuan kena kerja. Betul tak tuan-tuan?
Jadi kita ni sebab masing-masing dah besar tuan-tuan. Masing-masing dah besar fikirlah. Itulah yang saya fikir dulu. Itulah yang saya fikir kan. Saya start buat bisnes ni masa saya umur 24 tahun. 24 tahun tu saya dah mula sedar dah. Saya kata aku takkan terus macam ni. Aku takkan kerja macam ni. Kalau aku kerja macam ni 10 tahun, aku punya kenaikan gaji mungkin 1,000, mungkin 2,000. So gaji aku bawah 5,000. 10 tahun aku kerja, gaji aku akan bawah 5,000. Aku tak boleh macam ni. Aku kena buat something. Aku kena dapat income yang banyak. Aku nak cari satu peluang yang aku boleh dapat income lebih daripada tu. Pada masa yang sama, aku nak duduk rumah. Aku nak pasif. Aku nak income tu dia berterusan, residual. Bila saya jumpa peluang ni, saya henjut terus. Saya henjut terus. Saya dah pergi, saya tak pandang belakang. Susah tu nombor 2. Susah kita boleh belajar. As long kita nampak ada orang dah dapat income besar, okey cukup, kita jalan. That's why saya banyak kali saya nasihatkan orang kan. Nak dapat income banyak dalam turnover ni, level 1 kau 500. Cuba buat. Itu je rahsia dia. As long kita ada 500 ahli yang aktif, lepas tu dalam rangkaian kita adalah 50 orang. Dalam seluruh rangkaian, seluruh rangkaian, tak tahulah kira 1, 2, 3, 4, 5, 10 ke, ada 50 orang yang aktif buat pendaftaran. Mungkin sebulan dia buat 5. Tuan-tuan punya komisen dah 100,000, tuan-tuan. 100,000. Kan, contohlah macam Tuan Alfiana. Dah lah muda kan, handsome pula tu, artis. Daripada buang masa pergi cuba A, pergi cuba B, pergi cuba C, cuba 10 tahun. 10 ni. So, dah lah kerja, stable. Kan, kerja kerajaan, gaji naik lepas ni. Kan? Sambil buat tu, buat satu ni. Kalau benda ni buat 10 tahun, confirm 500 ahli. Jadi, kita dah betul-betul stable. Ini ramai orang, dia buat benda ni, dia buat setahun, 6 bulan, kemudian dia senyap. Lepas tu dah tak buat. Lepas tu, jumpa benda lain, tak jadi. Tukar benda lain. Lama-lama dia mensia-siakan hidup dia. Sedangkan dia boleh hit dalam benda ni. Total, saya sangat banyak testimoni. Ada seorang ejen, dia sideline saya, muda lagi, belum kahwin, buat pulun, dapat income 2,000, lepas tu hanyut. Enjoy. Okay. Lepas tu dah kahwin. Anak dah 2-3 orang. Lepas tu baru nak comeback balik buat bisnes ni. Bagi tahu saya, bang, menyesal lah bang, saya tak buat bang dulu main-main. Kalau saya dah 2,000 dulu, saya terus buat, mesti sekarang income saya dah besar. Itu kalau. Kan, itu kalau. Jadi, bila dah keluarga, dah ada anak kecil-kecil, hidup pun dah susah, kena kejar hutang dan sebagainya. Dia nak buat macam mana dia buat dulu waktu dia bujang, dia tak ada apa-apa, susah. Dulu kau boleh komit sebab kau tak ada apa-apa. Sekarang kau dah keluarga, dah ada anak, dah kena himpit dengan hutang, kereta kena tarik. Macam mana kita nak pulun macam mana dulu? Tak boleh. Sebab itulah saya cakap, jangan membazirkan masa kita. Kita dah boleh buat, dah ada momentum buat, buat je. Okey, buat je. That's why saya nasihatkan semua, ada 78 orang dalam ni, buat. Okey, buat. Ini peluang yang besar. Ini peluang yang besar, tuan-tuan. Okey, 500 pendaftaran. Dan tuan-tuan tengok. Okey, kalau tuan-tuan boleh ada 500 pendaftaran ahli, dan dalam rangkaian tuan-tuan cukuplah ada 50 orang yang aktif, adalah buat bisnes ni. Kan? Okey, adalah yang buat bisnes ni. Dia dah cukup untuk mendorong income tuan-tuan tu boleh dapat sangat banyak. Tuan-tuan tengok komisen yang saya share pada bulan Julai. Tuan-tuan tengok komisen saya. RM71,986. Tuan-tuan nampak? RM71,986. Okey, seronok tak tuan-tuan? Komisen macam ni tuan-tuan. Seronok tak? Bulan Julai, bulan Julai 2014. 2024. Bau sedap tuan-tuan. Ini bau sedap. Kan? Satu akaun. That's why saya bagi tahu tuan-tuan. Tuan-tuan kena buat. Kena ada result. Tiap-tiap bulan ada pendaftaran. Waimah tuan-tuan dapat 5 pun tak apa. Sebulan 5 pun tak apa. Kalau tuan-tuan kayuh tiap-tiap bulan, setahun dah 60. 10 tahun dah 600. At least 10 tahun tuan-tuan dah ada 600. Kan? Ini buat lepas tu hilang. Susahlah. Tuan-tuan kena ingat, bisnes ni long term. Alright? Long term. Alright. So, dah cukup dah saya berceloteh.